Okey, kalau kita tengok daripada buah geluguk ni, kalau dekat pokok geluguk ni dia akan ada satu pucuk. Pucuk geluguk ni sebenarnya ramai yang tak tahu. Sebenarnya kita boleh makan pucuk geluguk ni. Pucuk ni kalau untuk orang yang kencing manis, darah tinggi, memang terbaik. Nombor satu, ada khasiat dia. Lagi satu, kalau kata kita buat masak-masak, kalau kata kita tak ada asam keping daripada buah geluguk tu, kita boleh gunakan pucuk geluguk ni, masukkan. Dia sama juga macam asam keping. Dia boleh makan sebenarnya. Untuk kencing manis, darah tinggi, boleh makan. Sama juga rasa dia, masa-masa manis. Kalau nak buat ulam pun, nombor satu, lembut. Dia rapuh. Tapi untuk kehebatan dia, kalau ada orang yang nak pergi jumpa doktor pada pagi tu, ada juga petua dia boleh makan pucuk geluguk ni sebelum jumpa doktor pagi tu. InsyaAllah. Pergi cek dekat doktor, result dia akan cantik.